Hari ni dah melepasi 2 bulan daripada bencana Aceh. Bencana banjir di Aceh. Keadaan di Aceh masih lagi sangat memerlukan lah. Di mana pada waktu hari ini ketika rakaman ini dibuat, kita ada lebih kurang seminggu lagi sebelum bertemu dengan Ramadan. Bila mana kita tahu sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang berada kat sana dalam keadaan seminggu lagi nak bertemu dengan Ramadan, diorang masih lagi bergelap, rumah lagi masih tak ada. Dan keadaan ini, jika hati nurani kita tidak dipukul dengan perasaan kemanusiaan, apatahlah nak dikata. Jadi nak tak nak, kami terpanggil untuk pergi membantu saudara-saudara kita kat sana. Semoga dengan usaha yang sedikit ini, Allah SWT berilah sebagai kebaikan. Jadi boleh tengok sepanjang trip kita, insyaAllah kita akan kongsikan dalam video selepas-lepas ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah selesai mendarat di Bandar Aceh. Selalu 2-3 misi sebelum ni tak pernah lagi kena tahan custom lah. Ini kali pertama kita kena tahan custom lah sebab bawa lampu solar dan juga terlekung dengan kuantiti yang banyak. Jadi saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat keadaan di Aceh ni. Kita sampai ni dah agak berdekatan dengan maghrib. Dah dekat dengan maghrib. Baru keluar daripada airport. Airport apa nama? Iskandar Muda. Lapangan terbang Iskandar Muda. Lapangan terbang antarabangsa Bandara Iskandar Muda. Untuk sampai ke Bandar Aceh berapa minit bang? 40 minit. Abang? Untuk sampai ke Bandar Aceh. Ini dah di Bandar Aceh kan? Ini udah di Bandar Aceh juga ni. Oh, tak, kiranya tak jauh lah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, setibanya kami di Bandar Aceh, kita terus menuju ke Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ni sedikit terkenal ketika suasana bencana tsunami 2004. Jadi sekarang ni masjid ni kelihatan sangat cantik. Sangat cantik dan sangat indah lah. Kalau kita tengok payung-payung di tepi ni seperti yang berada di Madinah. Dan trademark kubah Aceh yang sangat banyak kat sini. Kalau tengok kebanyakan masjid-masjid di Aceh, dia menggunakan kubah yang sebeginilah sebagai trademark masjid di Aceh. Kalau daripada kami sebelum ni, pada misi sebelum ni, ketika daripada Medan mula memasuki daerah Tamiang tu, masjid di Tamiang tu dah mula menggunakan kubah berbentuk begini. Alhamdulillah. Ini jemaah baru selesai menunaikan solat maghrib. Jadi kita baru nak masuk lah untuk tunai sembahyang maghrib. Jom kita tengok suasana di dalam Masjid Baitur Rahman. Subhanallah. Dia duk ambil gambar kot? Sebut tak ni, dah tunggu Ustaz Aceh. Walaupun hanya duduk iktikaf sambil mendengar kajian tidak sia-sia. Daripada lebih keluar, duduk hendak kubur, uwit-uwit, menjawab-jawab, yang nak mendapatkan dosa.
usah mata, tak usah mulut mengumpat, ghibah. Level pun dah pegang. Karena kita kalau Sahabat-sahabat, setelah kami sampai tadi, kira-kira berdekatan dengan waktu maghrib, setelah kita selesai terus mengerjakan solat fardu asar, solat fardu maghrib. Setelah kita selesai mengadakan solat fardu maghrib, jadi kami sebenarnya sedang mencari money changer. Jadi tadi telah puas kami berpusing di sekitar Bandar Aceh, tak berjumpa akhirnya dengan money changer. Jadi nak sebelum kita bergerak mencari tempat untuk kita berehat dulu malam ni, maka kita jamu satu hidangan yang istimewa lah di Aceh. Ini kopi Aceh, kopi Aceh. Dan ini yang berada di hadapan saya sekarang ni, ini nama dia mi Aceh. Ini mi Aceh basah dan kita ada mi Aceh kering. Jadi ini sedikit sebanyak rasa mi yang agak istimewa yang berada di Aceh sekarang. Jadi ini suasana kedai kopi di Aceh. Alhamdulillah. Jika kami menjamu selera sebelum kita teruskan perjalanan menuju ke PD Jaya ataupun kita bermalam, nanti kita akan fikir kemudian. Kita akan maklum pada video scene yang akan datang. Ini barang-barang kita bawa daripada Malaysia. Oh, alhamdulillah. Pecah ke? Merisaukan sebab kita lupa letak stiker fragile. Oh, bukan. Dia pecah. Yang ni boleh tahan berapa jam? Ni insyaAllah sampai pagi. Model ni sampai pagi. Ini barang-barang ni semua tadi dekat airport. Dia dah tanda dah awal-awal ni. Dia tanda dengan conteng ni. Bila dia tanda dengan conteng ni, maksudnya ni pegawai yang tanda yang conteng ni pegawai yang bawa turun daripada kapal terbang. Jadi bila dia dah tanda ni, maksudnya pegawai yang dekat pintu tu dia dah tahu barang ni dia dah marking . Dia dah marking, kena diperiksa oleh customer. Jadi bila dia check, sebabnya barang-barang yang kita bawa ni ada berkaitan dengan apa yang dia maklum tadi, berkaitan dengan industri dekat sini lah. Dia tak nak ganggu industri kat sini. Jadi kalau bawa terlalu banyak, dia risau bila kita memperdagangkan barang-barang ni, dia boleh berkaitan dengan pendapatan negara dia cukai. Tapi bila kita tunjuk yang barang ni adalah untuk disampaikan kepada mangsa-mangsa banjir, dia mula rasa serba salah lah. Nak cukai ke tidak, siap minta resit dah tadi. Kami pun dah kasih resit dah tadi. Macam nak bayar dah cukai. Dia tak sanggup terima. Sampai nak terima. Alhamdulillah. Risau ada yang pecah kan? Oh tak. Ni benda lain lah. Dia punya skru. Jadi dia punya solar yang ni Panel dia. Oh. So kalau you all nak beli lampu solar, pakai DIY, lampu dia besar ni. Panel dia besar ni. Dalam ni akan ada bateri. Dia 18650 tu. Dia besar daripada AA. So untuk charge bateri yang besar daripada AA, panel dia besar ni. So kalau kita pergi dekat kedai YID tu, panel dia kat tepi-tepi ni kecil tu, memang tak mungkin akan dapat charge bateri tu. Oh. So tak payahlah kena scam. Dia tak dapat charge sebab terlalu kecil untuk menampung.
takkan penuh pun bateri tu. Mungkin lah kalau macam berhari-hari mungkin lah. Berhari-hari. Hari-hari tu dah tak pernah dah try. Setakat ni try 5 hari tak pernah. Tak nak kena cari panel yang besar ni. Secara logiknya pun tak mungkin lah. Tak logik lah kalau kecil sangat dia nak charge bateri. Melainkan dalam tu pun dia akan letak bateri yang kecil, yang sangat kecil. Tapi bila bateri tu terlalu kecil, tak lama dah dia punya waktu penggunaan dia. Lepas ni buat setengah jam habis dah bateri tu. Salah. Yang ni pun dia bukan kaca ni, dia plastik. Yang kaca ni. Panel dia. Set ni besar sikit. Apa beza panel yang tu besar? Ni panel dia ni lebih kurang je. Oh, lampu dia lah. Ni sekali dengan lampu. Lepas tu kotak terus.